Assalamualaikum guys, Kaizen is back. KIB mau KIB, Kaizen is back. Kaizen is back. Kita dalam Segmen KBB. KBB, Apa tu Kaizen KBB? Borak Bola. Kaizen Borak Bola. Ah, Episod yang keberapa ni? episod yang pertama untuk 2026. Kita bukan episod dah 200. Oh tak, kita bukan sinetron. Bukan Bukan sinetron. Sinetron, bawang merah bawang putih boleh sampai 200. So ini adalah satu segmen baru kita cuba buat lah. Kita cuba buat lah, Kita tengok cuba buat untuk buat kelainan sikit buat lah. kelainan sikit. So sekarang ni kita nak cerita pasal Challenge Cup mau. Challenge Cup. Sebab aku rasa Challenge Cup ni macam kurang hype. Orang macam tak ceritakan sangat Challenge Cup tu kan. Sebab apa kan benda tu semua boleh jadi macam tu? Sebab pada diorang, mungkin diorang ni tak pandang tim-tim yang pergi Challenge Cup tu sebagai sang juara yang boleh buat kejutan dekat mana-mana tim. Betul. So kalau kita tengok dalam perlawanan Challenge Cup tu ada 4 game. Total 4 game betul. Total 4 game. So dalam perlawanan tu ada finalis kita Penang. Penang sekarang ni kalau kita tengok dekat liga dia duduk dekat nombor 9. Dekat nombor 9. Sabah nombor 10. Nombor 10. Bawah Penang. So kalau kita tengok perjalanan Penang, dia terkeluar daripada Piala Malaysia and then dia masuk dekat Challenge Cup. Dia berjumpa dengan Kelantan 2 kali tau. Satu The Red Warrior, satu Kelantan United. Kelantan United. Oi, satu A1, satu dalam Liga Super. Dalam Liga Super So kita boleh nampak Penang ni pada awal season dia macam tak berapa, dia berada dekat tangga-tangga bawah. Keserasian player dia tak ada lah senang waktu awal season 1. So lepas second half season tu baru kita nampak perubahan dia. Nampak perubahan yang orang kata apa, start Negeri 9 bagi 3 mata kat dia. Negeri 9 memang Raja bersekar. Melaka tak ada 3 mata pun dia sekar. Penang pun dia sekar. Itulah, aku pakai baju Negeri 9 tu jangan menekan-nekan. Tak nak tanya, warga-warga Negeri 9 ni rajin infak ke? Alhamdulillah lah, benda tu memang bagus lah untuk orang-orang Negeri 9. Maksudnya infak 3 mata. Okay, so dekat situ kita nampak Penang dia pelan-pelan gayuh orang kata. Dia pelan-pelan gayuh. Sampai menang dengan Kelantan The Real Warrior. Lepas tu Kelantan United. And then pergi final berjumpa dengan Sabah. Sabah bukan kaleng-kaleng ni. Finalis Piala FA tau. Sabah pula season ni, awal season tu nampak sama juga. Macam tak tonggang terbalik sikit. Tonggang terbalik. Tapi dalam senyap dia pergi FA betul. Final Piala FA. Jumpa JDT. Kena berapa? 4-0 Dia turun lah. Kena belasah 4-0 lah. Kalau ikutkan 4-1. Kalau ikutkan 4-1. Tapi 4-0 tu result yang Piala FA kita tak tepi lah. Kita tak tepi. Tapi bagi aku satu achievement yang bagus untuk Sabah season ni. Sebab 2 kali pergi final. 2 kali. Challenge Cup 1, Piala FA 1. Yang mengejutkan tu Piala FA tu sebab dia kalahkan Selangor. Yes, dekat home. Dia kalah. Penalty tapi kan? Sejak ni game, tengok Borneo pun kuat kan? Sabah Sarawak padu sekarang itulah. Ada apa perubahan dia? Tapi kalau ikutkan kalau macam Sabah, dia masa pertengahan season itu dia hilang, bagi aku 2 core player dia. Iyalah. Mujajik dengan Stoke Aitken. Tapi tak expect yang dia boleh sampai ke final Challenge Cup ni. Betul? Yang tu satu. Tapi bila Sabah dalam tengah terumbang ambing apa semua, muncullah satu wira dia. Siapa? Bekas coach, penolong coach negara. Juan apa nama dia? Juan Felix. Juan Felix mana datang kan? Juan Felix tu pemain luar negara. Itu jauh Felix. So datangnya coach tu dia buat satu perubahan dekat dalam Sabah. Betul. So dia player pun makin serasi. And then kita nampak, tapi Sabah ni kalau nak cakap daripada segi konsistensi kan, dia macam yo-yo tau. Naik turun. Dia memang naik turun. Kadang-kadang kau tengok dia dekat Liga tapi Super macam ini Sabah menang ni. Dalam Liga kita tak expect yang Sabah boleh menang dan kita tak expect yang Sabah boleh kalah. Sedangkan waktu lawan Melaka tu pun kan macam tu je. Maksud kau Melaka yang Piala Malaysia tu, yang dia kalah tiba-tiba. Yang dia kalah tiba-tiba. Aku cakap padahal kau boleh expect ni. Yelah sebab Melaka sekarang tak silap aku tangga kedua ke bawah tak silap. Tangga kedua ke bawah. Point tu pun Negeri 9 je yang bagi. Kau ada balik tadi menekan-nekan Negeri 9 ni So kalau kita tengok daripada segi Challenge Cup kita fast forward sampai ke final. Final ada 2 leg.
Maknanya first main dekat Batu Kawan, kedua main kat Stadium main dekat Stadium Likas lah. So perlawanan pertama tu dekat Batu Kawan. Batu Kawan punya perlawanan agak tough lah. Orang kata apa, sampai minit ke 90 tu serangan bertubi-tubi, tak berhenti langsung. Maknanya dua-dua tim memang nak menang lah. Memang nak menang. Lepas tu yang the best thing Stadium Full House lah. Batu Kawan yang orang kata apa, maaf cakap lah yang bumbung tak berapa ada. Tak tahu mana grandstand, mana open. So full house. Tak silap aku almost 20,000. 20,000 lebih lah, lebih. Sampai dekat Stadium Batu Kawan tu untuk support Penang FC untuk bawa piala setelah selepas 24 tahun. 24 tahun cakap apa? Tak ada pergi final, tak ada apa, kemarau betul kemarau. Tapi statement diorang pun Penang memang mengharapkan dapat bawa balik piala tu lah. Kalau kita tengok daripada segi semangat diorang dalam final tu pun. Ya betul. Kita first leg tu pun diorang leading dulu kan, 1-0. Dia leading dulu, lepas tu kena comeback 1-0. Tapi dalam Penang siapa player yang kau nak highlight kan? Van der Zol. Player dia nombor 7 nombor kan? 7 dengan Cici Kipre. Tu dua tu cakap apa, kombinasi dia kat depan memang main player lah. Main player dia. Tapi nombor 7 tu kalau tak ada, tak hidup depan. Lepas tu itu hari dekat Penang pun last minute kan kena comeback dengan Sabah. Last minute kena comeback dengan Sabah. Sebab dengar-dengar lah orang cerita lah kan. Ada juga aku perasan video. Bunga Api minit 85. Patutnya 89.59 tu pun baru mengapi. Maknanya celebrate awal. Tak, sebab memang dekat FYP TikTok pun memang minit ke 85 tu tiba-tiba naik mengapi kat belakang tu. Dia macam sabarlah dulu. Ya, dia nak meraihkan. 24 tahun bukan kejap. Dah dia kena ingat tau. Game dia tu dalam raya juga tau. Dekat Sabah macam tak boleh main mengapi pula. So benda tu kalau kita tengok daripada segi game tu bagi aku, kalau kau tengok betul-betul game tu memang kau rasa Penang boleh menang lah. Kalau tengok game, Penang boleh menang sebab dia pegang position memang best. So kita tengok pun dia punya attacking bertubi-tubi. Memang Sabah, kebanyakan Sabah pun attack melalui counter attack. Dia counter attack. Tapi masing-masing ada kelebihan untuk tim masing-masing lah. Betul. So bila situ dah habis dengan result 1 sama, dibawa pula ke Likas. Maknanya kelebihan tu terletak dekat Sabah. Sebab Sabah tuan rumah. Ya. So bila main dekat Sabah pun game dia bukan biasa-biasa. Masalahnya kan, Penang pegang bola sampai dekat gol, Sabah pula pegang bola sampai dekat gol. Ada ibarat orang cakap apa, bola tu tak mati kat tengah. Dia akan pergi sana, pergi sini. Kalau tengok macam tu. So game tu pun kalau kau tengok daripada minit pertama sampai minit ke 120. Result dia 0-0. Tapi chances banyak dekat Penang. Dekat Penang chances banyak kat Penang. So dekat situ dalam game tu yang perform Damian Lim. Banyak selamatkan dalam 120 minit tu lah. Memang banyak. Tapi dalam 120 minit tu pun dengan macam-macam drama. Drama macam-macam. Tak, kadang-kadang drama TV3. Kadang-kadang drama pukul 10, pukul 7, pukul 9. Kadang-kadang Astro Prima, Astro Dia. So bila game tu macam tu, kita sejujurnya lah sebelum perlawanan final kedua tu, kau expect siapa yang akan menang? Aku expect Penang. Tapi sudah tukar lah. Tiba-tiba dia pergi ke Sabah pula. Sebab kelebihan main kat home. Kalau kata main dekat home, mana-mana tim pun dengan support daripada fans Sabah, tak silap aku hari tu dalam 20,500 lebih yang datang untuk support. 20,580 berapa lah. Dekat 20,600 lah. Lebih kurang macam tu lah. So Sabah pun dalam stadium tak full house. Itu lah. So Challenge Cup ni yang korang rasa benda tu tak ada hype, tapi dia bermakna. Dia bermakna bagi pasukan yang pergi ke final. Pasukan yang pergi ke final ni pasukan-pasukan kecil ni lah, kita kata. Bukan big team lah. So tapi ingat tau, Sabah adalah satu pasukan yang besar tau. Satu tiga dulu. Betul. Dulu tak adalah dulu sangat, 3-4 tahun lepas je. Beberapa tahun lepas. Di bawah kendalian Ong Keng Swee. So zaman tu Wa'am kan nampak? Wa'am main sana. Sekarang sudah tukar lah kerja. Dengar-dengar betul lah. Baru-baru ni tengok FYP. Wa'am apa ni?
main untuk YNS Yayasan Negeri Sembilan. Betul. Patutlah pakai baju Negeri Sembilan. Jangan beritahu orang. Orang tahu. So end up dengan game tu dengan intensity yang tinggi 120 minit, akhirnya membawa kepada penalti. Ke penalti. Tapi kalau kat penalti, kredit aku, benda tu aku respect lah. Dia sebenarnya bila dalam apa-apa game pun, bila bawa sampai ke penalti, kita tak boleh nak expect apa tau, sebab penalti ni dia satu dia boleh dikatakan nasib lah. Yelah. Nasib. Sebab bagi apa? Golden goal. Golden goal. Golden goal tu yang skor sebiji. Ya, tak, ini tu ibaratkan macam golden goal lah. Sebab malam tu tak tahu siapa yang skor. Banyak no save. Sebab bila kau tengok balik dalam game game final Challenge Cup ni, dia lebih kepada apa kau tahu tak? Siapa yang buat mistake, dia kalah. Dia kalah, betul. Siapa buat mistake, dia kalah. Maknanya dua tim tu balance dalam game tu semua. Sampai 120 minit kan. Terlampau balance. So kita pun nampak dia orang start daripada penalti. First penalti tak silap aku Damian Lim dah save kan? First penalti dah save. Penalti dah save and then leading dulu. Lepas tu keeper ni Pening. Keeper Pening. Apa nama dia? Zarif keeper Pening save and then bawa lagi. Aku mula-mula aku expect 5 biji tu dah habis dah. Sebab Damian Lim ada save satu, lepas tu satu Damian Lim save yang pertama dengan yang keempat. Lepas tu ada satu bola keluar kan. Lepas tu bola terkeluar, dia apa orang cakap, tersadung nak sepak bola. Salah step salah step. Tersadung. Tapi itu tak silap aku penalti kelima daripada Pening. Tapi macam biasa lah. Kalau dah 3 mistake, gol tak masuk. Betul. So maknanya benda ni bagi Sabah dapat Challenge Cup. So benda tu bagi aku pencapaian yang terbaik untuk Sabah. Pencapaian terbaik untuk bawa ke season depan. Betul. Sebab sekarang ni Sabah dengan macam-macam masalah yang ada. Dapat pula coach pun, dapat coach baru. Yang baru nak naikkan Sabah semua kan. So kita bagi peluang untuk Sabah kan. Semangat Challenge Cup ni biar dia bawa pergi season depan. Betul. Untuk Liga setakat ni Sabah tak apalah, kita duduk dah kat tengah-tengah, kita geng. Kita geng duduk kat tengah-tengah Liga tu. Dia duduk kat nombor 10 tu relax santai-santai je. Sebab apa? Sebab game pun dah tak berapa dah dalam Liga. Dah juara pun kita dah tahu. Juara kita dah tahu. Jangan nak angkat piala. Tak tahu bila nak main mengapi minit ke 85 ke. Jangan menekan-nekan benda tu. Tapi takut ada yang terasa. Bukan. Sebab kadang-kadang kan, bila dia orang ni dah layak dapat piala apa semua kan. Kadang-kadang minit 70 dah main flashlight. Itu dekat tempat lain. Tempat yang diberi nama Star. Star of Paroi. Star of Paroi. Yang bocat tu. So kita tutup kalau untuk kau untuk season ni, kita tutup performance Sabah overall. Setakat ni kau nak tutup dengan macam mana? Performance Sabah bagi aku cakap apa? Dia kalau dalam liga dia tumbang. Tapi bila untuk kejarkan cup tu dia konsisten. So maknanya kita boleh levelkan Sabah untuk season ni dia berada dekat tengah-tengah. Tengah-tengah. Tapi bagi aku untuk cup tu dia waktu Piala Malaysia pun dia tak bernasib baik je. Waktu game tu. Sebab dia jumpa dengan Melaka. Hawau tu. So kita boleh replikasikan Sabah juara Challenge Cup, boleh jadikan dia punya tonik untuk bawa ke season depan. Dengan masalah-masalah yang berada kat belakang tu. Tapi walaupun Mujajid dah tak ada, Sultan dah tak ada, dia pandai pakai Pelecanos. Betul. Lepas tu dia ada striker baru dia yang negro tu kan. Yang tu pun boleh tahan juga. Boleh tahan. Dalam masa separuh season dia dah boleh perform macam tu. Ada something yang dia boleh deliver lah. Ada barang. Dia ada barang tu. So kita nak tutup kat sini berkaitan dengan Sabah, berkaitan dengan Challenge Cup ni. Untuk Pening tak apa, next year ada lagi. Tapi janganlah target Challenge Cup next year. Target kan Piala Malaysia. Next year ada macam-macam lagi. So season ni dah tak ada apa sangat. So game ber 3-4 je lagi. So season depan tu boleh aim lebih besar betul. Untuk Pening. Sebab kalau ikut daripada squad diorang ada kualiti tu. Squad Pening kalau ikut betul-betul bukan cakap dah cukup perfect dengan Stefano Bruno kat situ kan. Lepas tu ada Cici Kipre, dia macam orang kata ada something puzzle yang dia nak kena lengkapkan je. Ya betul. Dia ada satu je yang dia tak ada kat sana.
Kan? Arif Aiman. So untuk Pening settle kat situ. Untuk Sabah pula kita ucapkan tahniah. Tahniah. Jadi juara untuk Challenge Cup. Lain macam So sempena dengan nama kau Mok Lang. Itu hari kau jadi fan Sabah. Itu hari aku fan Pening. Aku cakap aku expect Pening yang menang. Tapi Sabah dah menang? Sabah dah menang. Aku nak buat macam mana kalau dah menang? Itu rezeki dia lah. Kenapa bah kau berubah lah? Kenapa bah kau berubah? Boleh bah kalau kau.